Hi, morning guys. Cuba teka kita nak pergi mana hari ni. Hari ni kita nak pergi sungai, nak keliling-keliling. Alright, itu nanti. Lepas brisk walk tadi, tadi kan aku cakap aku nak pergi sungai. Tak jadi, anak buah aku accident pula. Ada orang langgar belakang kereta dia. Apa lagi, kita pun nak pergi Pengerajang ada. Nak pergi ajar dia. Cik, tak ada lah, tak ada. Tak ada cerita elok-elok ke. Kalau Pengerajang nanti masuk jail macam mana? Bang, tak kena apa? Kita duduk di sungai. Ha. Tapi tiba-tiba kita dapat call, kawan kita orang ni accident. Kereta dia kena hentam dari belakang. So, ada 3 kereta yang accident lah. Kereta member kita ni dekat tengah-tengah. Kita tengoklah kejadian ni. Problem tu kita apek review tu lah. Dia lah kereta ni hantam kereta Aiman. Kereta buah Aiman tu hantam kereta depan tu. Laju lah kot. Sebab time tu lampu tengah merah, tu nak jalan, tapi mungkin dia laju dari belakang. Wah, airbag apa semua lah kereta tu. Pecah lah. Man, apa kata-kata Man hari ni Man? Kata-katanya Nanti aku sensor lah. Okay, sekarang kita dah sampai kat IPD Gombak. Kita nak buat report lah kan. dah tak ada apa-apa. Yes, betul. Itu yang paling penting. Ya. Dugaan apa kan? Dugaan nak kahwin kan. Kahwin orang cakap. Lepas ni dapat McLaren sebiji. Dah. Sebab bukan kereta saya. Kereta kampung. Yes. Nasib baik bos pun okey. Sebab bos saya sangat baik. Abang longkai bang. Apa? Abang longkai. Ada longkang satu bang. Abang settle kes ni ke apa? Tu lah kereta dia pun pay member. Oh. Betul kebetulan dekat dengan rumah kan. Kita duduk tu. Baik bang Masih bang. Daripada Aiman masuk tadi dah dekat 30 minit juga ni. Korang kat depan IPD. Kita orang nak teman, tapi polis tu tak bagi masuk. Dia kata tak ada masuk ramai-ramai. Penat ni. Macam mana lah? Tak ada, tunggu Aiman settle buat report. Buat report semua dah settle lah. So 2 Cina tu pun dah sampai. Dah settle buat report. Tinggal towing nak bawa datang 3 kereta tu. Lepas tu polis nak tangkap gambar lah kot. Tak gambar. Oh ni ya. Lepas tu kita orang pergi lepak apa ni, cik lagu sekejap. Rendam-rendam kaki. Kot lah. Tak pun cari air. Dahaga. Lepas ni pun
Taman Rimba Bukit Lagung. Ang rota di Samila Junan Liao Pra apa yang maima. Let's go. Okay, semua okay Jumpa 5 tahun. Video dulu pastikan selamat. Selamat, jangan risau. Yeah. Minum dulu. Oh, kereta aku kat sini lagi. Mana? Bawah, pergi jalan. Oh. Sangat pahit hari ni. Pahit lagi kejadian tadi. So apa cerita? Apa dia? Saya pandai sikit lah. Moral of the story lah. Cerita dia. Cerita pada mulanya. Mulanya saya menuju ke Oh kan? Kira dah masuk dah buat report tu. Okay, dah buat report tadi. Saya rasa berak je sebenarnya. Lepas saya settle dalam, saya berak sekejap. Berak rupanya dah settle lah. Letak gambar semua gitu. Oh. Habis dua orang tu masa Aiman sampai tu dah ni lah. Belum, diorang tak bagi. Oh, Aiman yang first buat report lah. Report. Lepas tu dah jumpa sarjan pula. Baru diorang punya report lah. Oh. Bau betul lah. Dut, aku bagi tahu terus ke Dut? Apa dia? Aku bagi tahu kau dulu dekat masjid tu aku bagi tahu. Aku dengar cakap. So, that one malam ni nak kena? Mak Rafiq dapat dia hidden. Nak Oh. melawat Nak melawat lah. Kat mana? kat Cyber Jaya Presin 11. Oh, mantap. Saya berjaya, kita jaya lah. Betul Jaya. Salah. Tapi aku rekod sebab aku takut dia Ikut lah bosan tu sudah. dia buat apa-apa beli. Maksudnya tadi dia cakap dia nampak. Lepas tu dah sampai tak nampak. Tadi nampak, lepas tu tak nampak. Cari dia. Bengkok lah. Kepada geng-geng kau tahulah ni tempat apa. Tut Azman ni.